Assalamualaikum kamu semua. Hari ni kami nak makan-makan lagi. Hari ni kami makan bayam masak gulai lemak, sayur manis, sambal belacan, ayam goreng. Untuk makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Malu nak makan. Ni semua mak kami masak. Gulai lemak ni ada campur pelam. Lepas sambal belacan. Sedap. Ada rasa manis, ada masam-masam. Sambal belacan. Ada sambal belacan memang sedap. Sambal belacan mak kami buat ni memang sedap. Memang terbaik. Buah mempelam campur dalam gulai lemak. Sedap. Ini daun kunyit. Memang sedap lah orang kata. Sebab gulai lemak ni campur dengan buah mempelam. Mempelam yang muda tu. Kalau mak kami buat sambal, memang kami suka. Ayam gulai lemak. Gulai lemak ni kita boleh macam-macam. Semua orang petang pun boleh masak gulai lemak pun sedap. Nak tambah kuah lagi. Ni kuah mak kami buat. Ini bukan santan beli ya. Ini santan pokok. Santan pokok dia sedap. Tak macam santan kotak. Santan kotak tu dia tak sedap. Kalau santan pokok ni dia lemak-lemak. Tak dapat nak digambarkan. Kalau mak-mak kita ni masak, memang hilang perasaan malu semua kalau dah sedap. Sambil mak kami buat. Dah licin. Dah licin sambalnya. Sambal belacan ni sedap buat ulang-ulang. Kalau ulang-ulang rebus apa dah? Ubi ke? Apa lagi orang kata? Yalah, segini yang boleh buat direbus lah kan. Bendi pun sedap kalau buat rebus. Dah sambal belacan. Alhamdulillah. Rezeki Allah. Syukur pada Allah atas rezeki yang diberi kepada kita. Habis sambal belacan mak kami. Sedap. Masya Allah. Sedap.
Masya Allah. Sedap sampai bacanya. Biar kami tengok dah habis sampai belajar. Kamu kami buat lagi. Kalau makan yang sedap macam ni, tak ada malu-malu dah. Hilang semua malu. Alhamdulillah. Mama kau jatuh. Kau jatuh. Jatuh pula ayam. Jangan hidup balik sudah. Habis dah habis. Kodok-kodok tinggi. Kodok-kodok pun kodok-kodok lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.